Majlis dimulakan dengan selawat ke atas Nabi dan doa yang akan dipimpin oleh Encik Osman bin Salio, Imam Surau As-Syakirin Taman Mutiara Kulai, merangkap setiausaha 5 PM daerah Kulai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka diyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in awqatana. Allahumma ja'alna fi kanafika wa iyadika jawarika wa amanika min syarri kulli syaitanir marid wa jabarin anid wa dhil ainin wa dhil baghi min syarri kulli bisari innaka ala kulli syai'in qadir. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya pengurusi dan ahli jawatan kuasa 5 PM Negeri Johor mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri dan majlis meraihkan bakal haji dan hajah tahun 1446 Hijrah bersamaan tahun 2025 Maridiyah. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat Hari Raya Aidilfitri. Dengan ini mempersilakan yang berbahagia Datuk Jalili bin Taiman, Presiden 5M Kebangsaan, merangkap Dewan Pertua 5M Negeri Johor dan pengurusi 5 PM daerah Cawangan Kulai menyampaikan ucapan. Dengan hormatnya dipersilakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat Hari Raya Mazai Batin. Kepada yang bahagia Datuk Haji Zainal bin Jidin, wakil rasmi, kepada Berhormat Datuk Jafni, pengurusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang dihormati Naib Pengurusi 5 PM, Naib Pengurusi 5 PM Negeri Johor, Tuan Haji Husin bin Mustafa, yang dihormati Naib Pengurusi 5 PM Negeri Johor, yang dihormati Tuan Pengurusi Haji Nordin, Pengurusi Satuan Secara Kerajaan Negeri Johor Daerah Kulai, semua jawatankuasa dan juga pengurusi daerah dan para jemputan tetamu yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu saya bagi pihak Persatuan 5 PM Negeri Johor ini merakamkan singgih tahniah dan juga terima kasih kepada yang bahagia Yang Berhormat Datuk Jafni bin Mat Syukur, yang diwakili oleh yang berbahagia Datuk Haji Zainal bin Jidin, Naib Ketua Bahagian UMNO Kulai. Sebenarnya program ini telah pun disusun, diatur khusus untuk meraihkan semua ahli jawatankuasa dan juga ahli di peringkat Negeri Johor ini, dan Kulai telah diberikan tanggungjawab sebagai tuan rumah, dan ini juga sebagai satu usaha untuk merapatkan dan juga untuk mengekalkan hubungan silaturahim antara kepimpinan peringkat negeri, peringkat daerah dan juga pada ahli-ahli, dan juga untuk bersama-sama dengan bahagian-bahagian kerajaan Negeri Johor untuk daerah Kulai ini. Sebab jemputan kesatuan ini bukan saja kepada ahli-ahli 5 PM, tetapi juga kita menjemput antara lain ialah
pegawai daerah, pegawai daerah Kulai, ahli majlis daerah Kulai, kemudian juga dipanjangkan kepada ketua kampung dan juga ketua-ketua jabatan yang ada di daerah Kulai ini. Dan sebenarnya majlis ini juga mendapat sebanyak bantuan daripada kerajaan negeri melalui peruntukan tahunan yang dimohon oleh BPM. Dan pada tahun ini alhamdulillah yang amat berhormat Menteri Besar Johor telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM35,000 untuk kegiatan 5PM Negeri Johor ini. Dan juga terima kasih kepada ahli parlimen ataupun wakil-wakil Dewan Undangan Negeri yang dapat bersama-sama dengan 5PM ini dan tidak kurang juga membantu dari segi kewangan dan sebagainya. Dan kegiatan 5PM ini merangkumi untuk ahli-ahli, untuk sekolah-sekolah melalui PPD dan juga untuk pendidikan melalui pengarah Jabatan Pilihan Negeri. Dan di peringkat pusat juga 5PM ini bekerjasama dengan kerajaan yang sedia ada ini. Dan sebenarnya ada kunjungan hormat kepada yang amat berhormat pada Menteri, pada Timbalan Perdana Menteri dan juga pada pengarah negeri jika 5PM di peringkat pusat mengadakan mesyuarat exco-nya di negeri-negeri. Dan untuk pengetahuan pada yang berharga Datuk Zainal Abidin bin Jidin ini, inilah ahli-ahli yang ada hadir diberi kesempatan terdiri daripada ahli-ahli jawatan kuasa di peringkat daerah dan juga ahli jawatan kuasa peringkat negeri, dan maklumat-maklumat yang didapati daripada ini akan disampaikan di peringkat tertentu. Dan untuk kalian 5PM Johor berusaha untuk mendapatkan tambahan ahli. Sekarang ini dalam sistem kita ada 1,200 orang dan jangkaannya ialah untuk mendapatkan 2,000 untuk mendapatkan 2,000 pada akhir tahun ini 2025, dan di peringkat pusat jangkaannya ialah untuk mendapatkan 20,000 ahli kesatuan. Dan untuk menampakkan kegiatan 5PM ini di peringkat pusat, peringkat negeri, selalunya kita mengadakan kerjasama dengan jabatan-jabatan kerajaan untuk jabatan pendidikan negeri dan juga mengadakan kunjungan hormat, ziarah, lawatan dan lain-lain. Dan pada pagi ini melalui peruntukan yang disalurkan oleh yang pejabat Menteri Besar Johor, telah pun kita agihkan kepada mereka yang terlibat. Dan juga kepada mereka yang menjadi calon bakal haji, diucapkan selamat menunaikan haji untuk haji yang mabrur dengan kesihatan, dengan dengan kekuatan rohani dan jasmani, dan dipermudahkan urusan ibadah haji itu, dan selamat pergi dan selamat kembali. Tahun ini tak ramai yang jadi calon bakal haji. Mudah-mudahan tahun depan akan bertambah lah. Dan juga 5PM Kulai sangat bekerjasama dengan Persatuan Pesara Kerajaan Kerajaan Malaysia Negeri Johor Daerah Kulai, dan ini pun akan bersama-sama dalam perhimpunan aman perhimpunan aman di Kuala Lumpur itu untuk menyelesaikan pelarasan pencen jadi kalau melihatkan pencen ini khusus untuk pesara kerajaan yang dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk wakil rakyat, ahli parlimen ataupun DUN di bawah Akta Parlimen. Jadi kalau Datuk Zainal Abidin untuk dapat tambahan pesara ahli parlimen, kena sama-sama lah dengan pesara-pesara yang ada sekarang ni. Selamat datang. Silakan. Jadi itulah ucapan saya kepada para jemputan, para tetamu sekalian. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.
Seterusnya, majlis mempersilakan Puan Salina binti Musin, naib yang di Pertua 2 5 PM Negeri Johor sebagai wakil bakal Duyufur Rahman. Dengan ini majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji pada Allah atas limpah rahmatnya kita dapat bersama jumpa dalam dewan ini. Yang saya hormati dan saya kasihi tetamu kita yang mewakili Pengurusi Tentera Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor yang berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin bin Jidin, Presiden 5 PM Kebangsaan Datuk Haji Jamali bin Paiman, dan juga merangkap YDP 5 PM Johor dan YDP Pengurusi 5 PM Daerah Cawangan Kulai. Diberi kehormat rakan-rakan jawatan kuasa tertinggi 5 PM Negeri Johor, rakan-rakan jawatan kuasa Kulai yang menjadi tuan rumah, yang menyajikan jamuan. Saya dah makan dah sate. Semua dah makan sate? Sedap, alhamdulillah. Yang meja VIP belum boleh makan sepenuhnya sebab door masih tutup. Saya diminta untuk menjadi wakil kepada bakal haji yang diraikan. Alhamdulillah lah, saya Salina Musin, umur 63 tahun. Allah panggil saya lah. Setelah saya kata mungkin berdoa, merayu, saya alhamdulillah saya mendapat kali ini peruntukan rombongan kerajaan Johor. Alhamdulillah lah. Kalau nak tunggu turn saya memang lama sikit, tapi ini rezeki saya rasa. Cuma saya pergi seorang, tapi insyaAllah lah, insyaAllah berkat doa suami saya, dia pun selalu bagi juga panduan, bagi tip-tip. InsyaAllah lah, saat kedekat sana saya cari kawan-kawan, insyaAllah. Pada rakan-rakan yang lain, hari itu kita dah pergi kursus perdana pada 19 dan 20 hari bulan di Masjid Skandar pada Datuk On, selama 2 hari 1 malam. Alhamdulillah, jemaah haji seluruh Johor dimaklumkan seramai 3,600 orang. Dan tak salah saya, penerbangan pertama yang paling awal adalah 29 April. Saya insyaAllah akan terbang 14 hari bulan 5, 2 hari sebelum hari guru. Jadi mungkin nanti kat sana hari guru 16 bulan saya carilah cikgu mana. Kita nyanyilah sekejap kami guru Indonesia sekejap. Dekat lobi ke kat mana. Lepas tu kita doa lah agar semua guru, semua pesara guru sihat walafiat, sentiasa dilindungi Allah Taala. Dan semoga ahli-ahli 5 PM Negeri Johor terutamanya sihat semuanya, dapat berjumpa, dapat membuat aktiviti, dapat membuat amalan. Itu saya doakanlah untuk rakan-rakan sekalian, insyaAllah. Terima kasih kerana diluangkan masa untuk meraihkan kami bakal haji. Doakanlah untuk kami, doakan agar kami sihat, doakan agar di sana kami dapat mendalami lagi ilmu agama Islam. Toleh kiri, toleh kanan, semuanya orang yang mungkin zuhud, mereka yang betul-betul ingin berbuat baik. Itu niat saya jugalah. Saya nak sepuas-puasnya nak buat baik kat sana. Sepuas-puasnya saya nak bantu siapa-siapa di sana. Sebab saya single. Bila single tu mungkin bolehlah bantu mana-mana yang single-single yang lain. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah SWT. Semoga kita semua sentiasa berpeluang untuk melakukan kebaikan di muka bumi ini sebagai persediaan kita untuk ke akhirat kelak. Terima kasih dari saya, terima kasih Tuan Pengurusi, Tuan Presiden kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Puan calon Duyufur Rahman sekalian sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan dalam rahmah Allah jua sebelum, semasa dan selepas
mengerjakan haji. Semoga mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya marilah kita sama-sama mendengar ucapan perasmian daripada yang berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin bin Jidin, Wakil Rasmi yang berhormat Datuk Haji Muhammad Jafri bin Muhammad Syukur. Dengan hormat takzim, majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk menyampaikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara Haji Sofia selaku pengacara majlis yang berbahagia, Datuk Haji Jamali, sahabat saya, sekarang dah presiden 5 PM, dah presiden. Saya dekat bagian baut turun pangkat timbalan presiden, dia dah presiden. Presiden ni yang saya ingat-ingat, yang saya tahu ada elon berapa ribu, 20 ribu pun. Kerjanya ya Allah ya, satu Malaysia. Ini Datuk Jamali ni daripada muda dia memang dah rajin dah dia. Itulah kerja dia. Bab-bab ni tu Datuk Jamali lah. Timbalan ni ada petua Tuan Haji Hussein, Naib 1, Naib 2, Setiausaha, Nolong Setiausaha, Pegawai PPD Tuan Haji Muhammad, orang kampung saya, baru tahu orang kampung saya. Pesara-pesara daripada pemusi-pemusi daripada Batu Pahat, Rangit, Pontian, Uluan, lepas tu daripada Segamat, Mersing, tuan-tuan yang hadir pada hari ini saya raikan, puan-puan, tuan-tuan yang hari saya kasih sekalian. Saya nak beritahu perkara pertama, Datuk Haji Muhammad Jafri tak dapat hadir. Dia ke Osaka dengan yang rombongan Negeri Johor dengan yang Muhammad Menteri Besar. Jadi dia kirim salam pada semua pesara-pesara, mudah-mudahan program dia berjaya. Jadi dulu bila saya jadi ketua bahagian, saya suruh dia jadi wakil saya. Saya bersibuk. Sekarang pula bila dia jadi ketua bahagian, saya kena akur lah. Saya kena ikut pula arahan dia. Pergi mana-mana, pergilah asal wakil dia. Jadi inilah dia, kombinasi kita di peringkat kawasan kita. Dan saya nak ambil maklum bahawasanya pesara-pesara pada 31 Mei tak silap saya, Datuk Jamali pun beritahu saya ada himpunan. Himpunan, di antara himpunan inti haji dan himpunan itu mendesak supaya penyelarasan gaji pencen. Yang amat berhormat Perdana Menteri ni, kalau kita tak jumpa dia, dia mulalah dia meroyan lah, pencen nak dihapuskan lah, kita pun memang gelatak lah. Tetapi dia nak orang menghadap dia. Dia orang nak menghadap dia. Jadi kalau ada pesara-pesara usah menghadap dia, buat penyerahan pencen. Kalau nak kenaikan pencen pun dia, dia biasa kalau dah jumpa orang dia gembira lah. Kalau dia tak jumpa orang, mulalah dia. Jadi pada 31 Ogos ni ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Lepas tu kalau ada paper tu, KSN akan turun. KSN tu orang Johor juga, dia akan turun bawa paper. Presiden boleh bawa lah, dah taraf lah presiden. Ni presiden dia baru sekarang, tak lama lagi presiden. Kalau saya jolok dengan Anwar Ibrahim, dapat jadi senator ni. Kalau selamat timbalan menteri. Tapi 20% lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah tuan-tuan dan puan-puan, hajah-hajah semua, inilah masanya kita dapat berhimpun dalam Majlis Hari Raya. Mana yang aktiviti kita selepas pencen, kalau ke dapur, ke belakang rumah lah. Kalau ke depan rumah lah. Kalau ke masjid lah. Kita nak bersatu berjumpanya ni bukan mudah. Setahun payah sekali. Jadi dengan adanya kemesraan begini, mudah-mudahan semua sahabat-sahabat semua sihat walafiat, sihat walafiat, dapat dah tunai haji lah. Orang lama dah ramai dah haji dah.
Jadi kita inilah ya. Kadang-kadang kita dekat masjid tu apa program kita? Tahu tak? Lepas subuh barulah ngeteh. Ni ada grup-grup lah. Yalah. Lepas asar kan, lepas isyak tu jarang lah, tapi lepas subuh lah. Itulah program kita. Itulah tempat kita berjumpa dan mengeratkan silaturahim kita dan menaikkan kita punya imuniti badan lah. Ya? Saya kalau tak ada kat warung tak boleh. Saya pun dah pencen, umur saya pun dah 27 tahun. 27 ke 37 tahun. Umur dah 37 tahun. Kalau tak ngeteh tak boleh. Inilah ngeteh lah yang menghidupkan kita. Jadi saya doakan semua tuan-tuan dan puan-puan, Tuan-tuan Haji, Datuk semua supaya sihat walafiat, jaga kesihatan baik-baik. Banyak saya, pengamalan saya makan gamarap dengan batu sauda. Itu pengamalan saya lah. Itu yang, tapi sakit jugalah ini. Macam hari ini adalah kebas-kebas jari, kebas tangan. Itu kolesterol kita manis tinggi. Jadi saya pun tak tahulah, tak banyak ubat. Jadi ada baru-baru ni dekat Facebook tu ada takir ke apa ke, itu saya makan nampak kurang sikit. Jadi akhirnya saya doakan semua yang hadir pada pagi ini, mudah-mudahan semua sihat walafiat, keluarga pun sihat walafiat, mana-mana yang bakal haji, saya doakan dapat haji yang mabrur. Mudah-mudahan dengan himpunan ini kita dapat mengeratkan lagi silaturahim. Dengan ini saya meresmikan pagi ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis sudah diresmikan. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Acara selanjutnya adalah penyampaian sumbangan dan cenderamata. Dengan itu, majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Jemali bin Paiman untuk tampil harapan untuk menyampaikan sumbangan pada bakal haji dan hajah dari kalangan ahli liwa PM Negeri Johor. Silakan Datuk. Tuan-tuan dan puan-puan, dipersilakan datang ke hadapan untuk menerima sumbangan. Puan Salina binti Husin dan dipersilakan Encik Usman bin Salim. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya dipersilakan Datuk Haji Zainal Abidin bin Jidin, ya, wakil rasmi yang berhormat Datuk Haji Muhammad Jafri bin Muhammad Syukur untuk menerima cenderamata. Silakan Datuk. Terima kasih pada Datuk Jamali. Memang